5 keburukan motor Aveta Nova 250 ni, nombor 5 ni yang paling teruk. Dan apa kelebihan dia? Sebab aku dah test ride motor ni. So dengan motor yang berharga 14,000 ni, CC 250 antara motor skuter yang termurah ni, apa yang aku boleh simpulkan? Jadi motor Aveta Nova 250 aku pun dah test ride jauh, and aku dah pakai untuk pergi kerja, balik kerja dalam beberapa minggu gak sebenarnya, lama gak sebenarnya kan, nak dapatkan feel untuk motor ni. So apa yang aku boleh simpulkan, first dari segi meter TFT dia memang lawa, memang cantik. Tapi bila waktu bawa time malam, agak meriah lah, aku perasan penuh dengan warna biru. Untuk aku kurang sikit lah, tapi lawa sebenarnya, ada orang suka sebenarnya. Itu yang first lah, tapi ni tak ada masalah. So nombor 2 ni sarang exhaust. Aku perasan ni terjadi dekat bash aku je sebenarnya. Bila aku start motor aku rem, ada sikit vibrate dekat bahagian exhaust dia ni. So tapi aku tak buka lagi, aku tak godek lagi adakah bunyi datang pada exhaust. Benda ni ada orang tak perasan bunyi, tapi sebab aku dah biasa menghadap bunyi motor ni, so bunyi yang kecil macam ni pun aku rasa macam something wrong dengan ni. Tapi tak ada isu, tak ada kacau performance apa semua, tak ada kacau. Cuma untuk side comment tu lah, sebab bunyi tu bukan bunyi yang normal kan, untuk kebanyakan motor. Tu nombor 2 lah. Yang ketiga, bila kau isi minyak jangan isi terlampau penuh. Ini pun aku terkena juga bila aku survey. Betul lah kan, memang untuk yang pakai player Aveta Nova 250 ni, kau maksimum boleh isi, jangan sampai lebih dia punya parasnya line paling atas tu. Kalau kau terlebih, nanti motor kau akan jadi semput-semput untuk starting dia tu kan. Tapi ni tak ada masalah pun. Bila kau dah minyak dah drop, tu nanti dah okey balik, tak ada masalah kan. Tapi ni isu kecil lah kan. Masalah yang keempat pula yang aku perasan bila aku bawa motor ni, bila kau bawa laju jalan straight, and then lalu kat tempat yang tak rata, motor kau akan bergoyang sikit. Mungkin sebabkan faktor, aku tak tahu, mungkin sebab motor faktor nak kata motor terlampau ringan 165 kilo, okey lah, tak terlampau ringan, tak terlampau berat, okey. Tapi solution kalau untuk case macam ni, kau rendahkan fork, and then kau tukar tayar besar sikit untuk lagi stable, and then kau tukar mounting engine yang beli silencer untuk biasa Vespa pakai tu kan. Itu settle masalah kau. And then dia punya fork pun dia tak lembut sebenarnya. So keraskan fork, turunkan fork. So masalah ni biasanya akan settle dah masalah motor ni kalau ada case macam ni. And then yang paling kritikal bagi aku untuk masalah motor ni, tapi ada solution, ialah cornering. Cornering dia memang agak goyang. So memang membuang. So waktu sepanjang perjalanan aku daripada Temeloh ke KL, memang cornering memang goyang lah kan. So solution kalau untuk masalah cornering ni, kalau untuk motor Aveta 250 ni, Aveta Nova ni, macam biasa tayar kau tukar tayar ni lebar sikit, besar sikit, kau ambil tayar macam brand tayar Metanov kita tu. Tu untuk cornering memang sedap, lagi stable, dan jalan straight pun stable. And then mounting bush, ambil yang silencer punya, tu tukar mounting bush yang okey sikit. And then turun fork, keraskan dan rendahkan sikit fork korang. Biasanya dah settle lah masalah yang bergoyang ni sebenarnya. Ini biasanya orang nak counter, nak adjustkan. Then absorber lah, kalau kau dah budget, absorber tu tukar sekali yang elok sikit. Ni antara isu yang aku perasan bila aku bawa motor Aveta Nova 250 ni. Tapi dengan harga yang 14,300 ni, CC 250, antara motor skuter 250 yang termurah kat Malaysia ni, bagi aku apa kelebihan dia? Banyak je sebenarnya. Dari segi penggunaan minyak dia, bagi aku motor ni jimat. Kebanyakan yang motor skuter, aku tahu motor skuter minyak dia agak parak, itu normal. Tapi untuk motor Aveta Nova 250 ni, bagi aku agak jimat minyak dia. Sebab aku sendiri dah test, and then aku ada buat benda yang gila sikit kat sana. Daripada Petronas Bentong, aku lock full throttle 135 dan 14 maintain. Itu pun sebab cut off, tak boleh nak pergi lagi. Aku lock full throttle sampailah ke Temeloh, tol Temeloh tu. Sampai sana, kau bayangkan berapa lama, dekat 30 km aku full throttle. So sepanjang sana ke sana hanya 2 bar je. So motor ni agak jimat sebenarnya minyak. Yang kedua, dari segi ini warning untuk siapa yang pakai motor ni sebenarnya. Siapa yang perangai bawa macam monyet, nafsu kuda, korang memang bahaya bawa motor ni. Sebab apa? Enjin dia disebabkan enjin CC 250 dah, body pun dia tahan ringan kat 165 kilo. So daripada kosong nak ke 14 tu sebenarnya tak susah, senang. So kalau korang ni jenis bawa motor macam orang gila, mencelah-celah, agak bahaya lah kalau jenis tak kawal nafsu kan. Sebab motor ringan, so nak dapat top speed 14 tu tak perlu ambil lajak yang agak jauh sebenarnya kalau untuk motor Aveta ni kan. Tapi itu yang ramai orang pakai sebenarnya, motor Aveta ni dia ringan, nak dapat top speed dia tu tak susah sebenarnya. Itu yang aku perasan lah. And then dari segi teknologi, aku tak dapat nafikan motor Aveta ni memang hebat. Dengan harga 14,388, siap kau dapat TFT meter, and then dashcam yang kau boleh connect kau punya dashcam dengan phone korang, auto record apa semua kau boleh connect. So memang dahsyat. Dengan harga 14,000 lebih tu sebenarnya macam-macam kau boleh dapat. So dari segi engine pula, kalau kau tanya aku, engine dia okey. Bahagian CVT dia guna sistem teknologi Peugeot punya ni, sama macam Vanguard 250. So engine pun okey, tak ada masalah. Agak semua bila kita bawa. So
So bagi aku enjin dengan harga ni okey, tak ada masalah sebenarnya. Agak memang puas hati sebenarnya dengan harga dan condition performance macam ni. Macam video first aku cakap lah, depan nampak macam S-Max, tapi bila kau tengok dari tepi dan bila kau bawa sebiji rasa macam bawa motor NMAX dengan cc 250cc. And then seat dia pun sebenarnya selesa. Untuk jalan jauh seat dia agak selesa dan lembut. Untuk kau main town, okey lah motor ni kalau untuk main town memang sedap. Dan untuk jalan jauh kau kena solvekan masalah yang goyang tu sikit tu, tukar beberapa part and then settle dah masalah ni. Dia kategori motor ni dia kategori hampir agak perfect dah sebenarnya dengan harga yang murah sebenarnya kan. Tukar beberapa barang yang isu yang aku cakap tadi lah. Itu part performance yang aku bila aku bawa. Ini antara kelebihan dan keburukan lah motor ni yang aku dapat simpulkan. Itu dari segi bila aku bawa, aku test ride luaran. So sekarang ni aku nak godek motor ni, aku nak bedah dari segi barang-barang wear and tear dia, brake pad, tayar apa semua, bahagian CVT, adakah maintenance dia senang dapat ke susah nak dapat, spare part dia macam mana, sama dengan motor apa kita boleh kacau. So kalau pergi mana-mana bengkel tepi jalan, tak ada dah tergagau tiba-tiba nak tak ada spare part lah, apa spare part susah nak jumpa. So macam mana? So benda ni aku akan godek nanti untuk next video untuk motor Aveta 25 Nova 250 juga, macam motor Aveta 160 juga aku akan buat juga macam motor-motor sebelum ni jugalah. Kita tunggu next video pula nanti. Aku nak buka untuk motor ni.